atau yang favourite aku ni. Hello guys, hari ni Lord nak unboxing Blockis Ultraman GB15. Dan ni semua line up dia. Okay, korang boleh nampak lah line up dia kat situ. Harap kita boleh dapat secret ni sebab secret dia cantik. Okay, so mari kita buka dengan seruannya iaitu Magic Studio. Okay, ni dah terbuka. Kita ada plastik. Okay, kita mulakan dengan kad karakter dia dulu. Okay, ni kita keluarkan menu robot dia. Dan kita tengok kad dia. Dan kita mendapatkan Blockis Ultraman Exert X. Okay, menarik. Okay, so mari kita pasang. Dan ini dia Exert X. Detail ni memang cantik lah. Dan ni termasuk sama favourite saya. Yelah, dekat kepala ni ada pedang dia dengan gradasi warna dia warna pelangi. Dan ada sikit warna pelangi dekat badan dia. Dia ada dapat kepala tanpa pedang, tangan yang untuk pegang senjata dia, dan ni lain sikit je. Yang ni kucuk ke depan lagi. Ini dia keluarkan pedang. Apa nama dia saya lupa lah. Untuk pedang detail ni memang sangat cantik lah. Saya memang recommended untuk korang beli Blockis X untuk dapat pedang dia ni dengan figure dia sekali. Memang the best lah figure ni. Okay, itu sahaja video unboxing kita pada hari ni. So kalau korang nak Lord unboxing Blockis apa-apa lagi, korang komen je kat bawah. Okay, ciao lu.